Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Cahaya Inspirasi. Hari ini kita akan mendengar jawapan Ustaz Azhar mengenai penggunaan kata kami yang merujuk kepada Allah itu sendiri. Dia kata tadi kita baca ayat Quran, Allah tunjuk naikkan Isra' Mi'raj, pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, li nuriyahu min ayatina, kerana kami nak tunjuk kepada Muhammad kebesaran kerajaan kami. Kenapa Allah tak kata aku? Kenapa kami? Okey, faham tak soalan? Faham soalan, faham jawapan. Okey, kalau Allah kata kami, benda mana dia? Dah kalau kami, benda mana? Ramah. Siapa dia raja pun? Kami tu ramah. Melanji mana? Itu soalan dia. Betul dah umur tu. Sebab itulah bagus. Marilah tanya soalan. Kalau tak boleh jawab pun tak ada masalah, tanya orang lain pula. Tapi dengan sebab dia menjawab, dia bertanya itulah kita dapat berkongsi pengetahuan. Betul tak? Sebab tu yang banyak pahala bukan kita tukang jawab, tukang tanya. Okey. Kami ni ada dua makna. Satu makna ramai, satu makna seorang. Tu kena ngaji sikit lagi. Faham tak? Ngaji, awak ngaji setakat ni, kami tu ramai. Betul tak? Dia kaedah dia kami tu kalau lain daripada Allah kata kami, Nabi kata kami, umat kata kami, malaikat kata kami, jin kata kami tu makna ramai. Tapi kalau Allah yang kata kami tu makna se je. Nampak? Dhamir mutakallim wahdah al-mu'azzim nafsah. Kalau dalam ilmu nahwu dia panggil. Nama kami yang Allah kata tu ialah ganti nama bagi Allah yang satu, tapi menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan, wa nazzalna sama, wa nazzalna ma, dan kami yang menurunkan air. Nampak? Macamlah dalam Quran ni kami. Kalau Allah tu maknanya dhamir mutakallim wahdah al-mu'azzim li nafsi atau mu'azzim nafsahu. Ganti nama bagi Allah yang satu tunggal, tidak ramai. Kenapa berkata kami? Yang membesarkan dirinya, dia tak kata aku, dia kata kami. Kami situ makna aku yang bersifat dengan kebesaran yang menurunkan akan Al-Quran. Aku yang bersifat dengan kebesaran lah yang nak menunjukkan kepada Muhammad dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jelas. Baiklah, telah selesai kita dengar pencerahan daripada Ustaz Azhar berkenaan kenapa Allah menggunakan kata kami ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat beberapa surah yang Allah katakan kami di dalam Al-Quran, dan ada lagi ayat lain, tapi cukuplah sampai di sini sahaja. Sebelum terlupa, saya akan letakkan link di bawah kalau nak tengok video asal. Assalamualaikum, jumpa lagi di video selanjutnya.